Didakwa tidak melunaskan tanggungjawab sebagai bapa, pelakon Fatah Amin menegaskan naratif yang diwujudkan sudah melebihi batas dan berbentuk fitnah melampau. Berang dengan tomahan tersebut, pemilik nama lengkap Abdul Fatah Muhammad Amin, 35, mempersoalkan bagaimana maklumat sulit peribadi membabitkan keluarganya boleh diakses pihak luar. Saya sejujurnya tak nak kisah atas benda-benda remeh dan fitnah yang selama ini awak cipta. Tapi rasanya naratif yang digunakan fitnah yang diada-adakan dah semakin melampau. Pertama, tentang yuran yang tertangguh. Sila periksa dengan pihak sekolah Fatimah sebab nampak gaya awak seperti ada akses mengenai semua peribadi yang melibatkan saya dan bekas isteri. Jadi bagaimana info-info dalaman seperti ini diketahui awak? Bukankah ianya adalah terma dan syarat di antara pihak sekolah dan ibu bapa, katanya dalam thread. Berkongsi lanjut, pelakon drama lelaki itu playboy, aku mendedahkan, sudah lama membuat laporan polis serta aduan kepada pihak berkuasa berkenaan akaun yang sering menyebarkan maklumat palsu mengenai dirinya. Kedua, siada lama melaporkan akaun awak ini kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) sebab dah bertahun-tahun awak wujudkan fitnah-fitnah ini. Tapi sampai sekarang masih tiada tindakan. Selebihnya yang lain-lain saya tak nak komen sebab anda semua boleh menilai bahasa dan kata-kata akaun musang ini. Jadi mungkin dah sampai masa kita gunakan butang report ini beramai-ramai supaya akaun seperti ini tidak sepatutnya wujud dalam kalangan masyarakat kita, katanya lagi. Dalam masa sama, Fatah turut mengingatkan bahawa tindakan menyebarkan tuduhan tidak berasas boleh merosakkan nilai keharmonian yang juga dilarang dalam Islam. Ini boleh memecah belahkan keharmonian rakyat Malaysia yang terkenal dengan budi bahasa dan sopan santun. Sebagai orang Islam juga, fitnah adalah dilarang. Sebelum ini, sebuah akaun bernama Musang Berjanggut mendakwa Fatah tidak melunaskan tunggakan yuran sekolah anak perempuannya Fatimah Aisyah. Lebih teruk, akaun tersebut turut menuduh Fatah teruja bersama bekas isterinya yang juga aktris Fazura semasa meraihkan sambutan Hari Kebudayaan di sekolah anak mereka. Mami is Fazura. Fazura, Fatimah and Daddy. Apa buat? Sikit je lah. Of course, 我先睇，of course 我先睇，我先睇，你呢？你呢個？